Kadang-kadang kita berjumpa benda yang baik, kadang-kadang kita berjumpa benda yang tak baik. Kadang kita dapat apa yang kita suka, kadang kita dapat apa yang kita tak suka. Itulah kenapa apa yang kita nak, tak semuanya dapat. Macam-macam. Orang berniaga, dia tak nak rugi, dia nak untung. Tapi dia rugi. Kerana kita duduk di dalam tempat ujian. Dan kita sedang diuji. Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut bahawasanya yang menghalang manusia itu dinamakan musuh kita. Dia yang tidak halang kita ni ialah kekasih kita. Siapa yang kasih kita, dia tidak halang kita buat baik. Siapa yang halang kita buat baik, dia musuh kita. Itu saja. Jadi kalau kita nak faham, kita kena kenal siapa baik, siapa jahat. Yang jahat itu musuh kita. Nampak? Tujuan kita hidup untuk beramal soleh, untuk memilih jalan pulang. Nah, kerana kita ini ada dua jalan pulang, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti kita satu kumpulan ke syurga, satu kumpulan ke api neraka. Nauzubillah. Maka dalam dunia ini ada 4 orang musuh kita. Kita kenal musuh ini, kita kena waspada, bukan setakat kenal. Nombor 1 musuh kita dunia. Nombor 2 manusia. Nombor 3 syaitan. Nombor 4 nafsu.